Macam mana nak buang kertas berkaitan dengan agama? Kena bakar. Dulu dalam kitab-kitab lama lah, fatwa tentang pelupusan Quran lama, kitab lama dengan direndam dalam air. Kitab-kitab lama. Dan Asnal Matalik dan sebagainya, Zaki Ansari, dia kata hendaklah direndam dalam air. Bila rendam, tulisan akan hilang. Kenapa? Kita rendam tak hilang. Sebab kita sekarang cetak di kilang. Ulama fatwa tu Quran dulu tulis tangan. Tulis tangan dengan dakwah. Bila rendam seminggu hilang dakwah. Jadi putih semua. Hukum tidak lagi mushaf. Faham lagi? Sekarang fatwa ulama-ulama moden bakar. Bakar sampai hilang semua tulisan. Contoh, nama Allah Bismillahirrahmanirrahim ada di atas kepala ni. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hak lain ni rumi. Tak boleh tohuk dalam tong sampah, haram. Fatwa Mufti Terengganu ada. Haram tohuk Bismillahirrahmanirrahim ada dalam surat khabar, tohuk dalam tong sampah, haram tohuk. Kerana cemar. Okey? Jadi ambil hak bismillah ada je. Ambil bismillah. Hak ni tohuk dah apa kan? Ni tak penting hak ni. Ni nak khabar kementerian kesihatan nak cocok 3 kali lagi. Itulah tak penting tu. Hak ni ada Bismillahirrahmanirrahim huruf hijaiyah. Tak ada khilaf dah, haram. Nak tohuk, bakar. Sampai habis. Jangan bakar separuh tinggal. Tak boleh. Nak